Orang nanya teman, ngapa suka sangat buat konten pasal YB Syed Saddiq dan juga Bella Astillah ni? Pada teman, pasal apa? Sebab utamanya adalah kerana demo ini menunjukkan orang bercinta yang paling klasik sekali. Iaitu demo menunjukkan cara macam mana nak bercinta. Jadi anak-anak muda, remaja-remaja sekarang ni, tengoklah contoh yang demo buat. Tak ada pun dia menunjuk dekat media sosial demo ni berpeluk-peluk ke, ya, menunjukkan aksi-aksi yang tak senonoh, ya, sebab belum lagi berkahwin. Itulah sebab utamanya. Kemudian banyak lagi sebab-sebab lain. Sebab demo memberikan inspirasi sebenarnya kepada kita. Tambah pula gabungan di antara orang politik dan juga artis. Kalau kebanyakan hati-hati lain ni, tak larat lah teman tengoknya. Nunjuk gambar berpeluk, gambar mesra-mesra benar lah dekat media sosial ni. Padahal entah bila-bila nak kahwinnya. Jadi bila sebut pasal kahwin ni, rasa kesian pun ada, rasa sayu pun ada. Tengah-tengah opini ni, ada orang bertanya macam mana persiapan untuk kahwin. Padahal dengarlah apa Bella Astillah ni cakap. Masih belum boleh kongsikan sangat sebab I tak tahu lah kalau korang tahu ke tak, aware ke tak. Sebenarnya sekarang kita more tu kita fokus kepada preparation untuk YB Syed Saddiq untuk 30 hari bulan ni. Itulah respon Bella Astillah bila ditanya mengenai persiapan. Cuba dengar kamu. Tak kesian ke dalam keadaan menanti sesuatu yang tak pasti? Lepas ni tak ada dah rayuan-rayuan akhir dah. Inilah yang paling final keputusannya. Bayangkanlah, selama hari ni Bella Astillah datang menemani YB Syed Saddiq ni di mahkamah dalam keadaan dia belum lagi pun bertunang. Tapi kali ni dia akan datang ke mahkamah dalam keadaan dia sebagai tunang, dan lepas ni tak ada dah apa muktamad. Tak ada rayuan-rayuan dah. Kalau A keputusannya A lah, kalau B, B lah. Bayangkan kamu, penuh tragis sebenarnya. Tak tahulah teman nak ngabarnya. Kamu fikirlah sendiri.